Hah? Apa bikin? Dah ada hisap ah. Kasih tunjuk barang semua. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Dalam satu kejadian yang berlaku di sebuah asrama pekerja asing, dua lelaki warga Bangladesh telah ditahan. Selepas kantoi hisap dadah, tak ada amaran, tak ada peluang nak lari. Terus polis datang kutip bila laporan dibuat. Difahamkan tindakan pantas pihak berkuasa ini berlaku selepas pengurus di situ membuat laporan sebab lama syak benda tak kena kat situ. Dalam siasatan awal mereka ini memang positif dadah dan mereka kini ditahan untuk tindakan lanjut. Orang bayangkan datang negara orang nak cari rezeki tapi buat perangai macam ni. Sikit pun tak fikir nama baik bangsa mereka sendiri. Apatah lagi imej pekerja asing lain yang datang betul-betul nak kerja halal. Bila orang tempatan yang salah, cepat je kena kecam. Tapi kalau warga asing buat hal, ada je suara pelik yang cuba pertahankan. Padahal undang-undang tetap undang-undang. Tak kira siapa pun, kalau hisap dadah tetap salah. Syabas kepada bos pekerja asing ini, pihak polis yang terus bertindak tanpa kompromi. Negara ini tak perlukan penagih. Lebih lagi yang datang dari luar dan buat masalah kat sini. Apa bikin? Hah? Apa bikin? Dah ada hisap ah. Kasih tunjuk barang semua turut taruh kan. Taruh. Mana? Taruh atas. Taruh atas. Atas taruh. Atas taruh. Taruh semua barang atas. Taruh warning dah. No, tak ada warning.